cuba makan dekat ni, The Hilltop Container Cafe dekat Rawang, dekat je dengan rumah Cik Syah, dalam setengah jam macam tu, tak sampai. 19 kilometer je. Cantik tempat dia, dan yang bestnya boleh tengok sunset. Korang yang berdekatan boleh datang. Tu kafe dia, tu ada kontainer, sebab tu nama dia kontainer. Ramai orang tahu tengok kiri kanan parking. Orang pun ramai. Diorang datang maghrib-maghrib ni sebab nak tengok sunset. Cantik sangat tadi, merah. First kita datang, kita order dulu dekat sini. Order dan bayar kat sini, makanan western. Tapi nasi-nasi pun ada juga. Syah order bakso je hari ni. Okay, ni tempat dia. Dekat sini kita boleh tengok sunset tu. Oh, ada lagi tu. Sikit-sikit. Okay, makanan kita dah sampai dah. Chicken grill. Comel je. Chicken grill, fries. Kat sini makanan western. Tapi makanan ringan pun ada, waffle. Ni bakso. Petang ni dah nak makan nasi dah. Kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try sikit bakso dekat Hilltop Container ni. Aku rasa pepper je banyak ni. Try chicken grill pula. Oh, lembut. Sedap. Korang mana yang ada Rawang atau tersesat-sesat kat sini kan, boleh datang. Cantik tau. Tu ada, boleh tengok sunset waktu maghrib lah. Okey, kita nak teruskan makan sebab kita berkejar untuk habiskan makanan ni dan nak kena balik untuk maghrib.
Okay, kita orang dah siap makan dah. Kita dah nak balik sebab sekarang dah 7.45. Takut tak sempat nak maghrib. Datang sini semata-mata sebab memang nak tengok sunset.